Tapi it depends on dia punya dokumen jugalah. I kena tengok jugalah. Kita tak boleh lah macam kejap lagi kalau saya dah buka ni tak tahu dah berapa orang yang datang kan. Tak boleh lah main saya macam okay ni boleh. Tak boleh, saya kena check dulu lah. Satu lagi kena beritahu orang ni tau. Jangan banyak cerewet. Ya, Betul? Betul. Sebab program ni kita nak bantu orang. Jadi siapa yang perlukan bantuan, kita akan baca detail data dia semua. Betul. Dan bila awak layak yang rumah tu lah. Janganlah pula nak demand itu, nak demand ni tak boleh lah. Cik Azul banyak pengalaman ni. Pernah lah berhadapan dengan... Ni bukan nama sebenar. Betul. Haizul. Nama sebenar. Sebab biasa, kadang normal kadang. Setiap orang ada nafsu dia kadang. Nak demand tu, demand ni. Tapi setengah orang sebenarnya, yang saya tengok tau. Kebanyakan orang yang boleh beli rumah ni kan, sebenarnya tak ada pilihan sebenarnya. Tak ada pilihan. Kadang-kadang kena ambil apa yang ada je.